Sos tomato hok kita beli tu tak ada tomato pun. Baru-baru ni lu ada tengok satu video mengenai sos tomato hok dijual di kedai-kedai. Sos tomato hok kita guna semua lah ni. Ada hok guna dalam masakan, ada hok letak dalam burger kalau setiap kali dia beli burger. Yang mengejutkan, video tu mendedahkan satu sisi gelap dalam perbuatan sos tomato di kile-kile. Katanya, sos tomato hok kita beli tu tak ada tomato pun. Kalau ada pun sikit je. Tu pun tak ada khasiat tomato. Jadi, gapo hok kita makan sebenarnya? Gapo hok kita makan daripada sos tomato kita beli di luar sana? Sebenarnya, kebanyakan adalah daripada satu, sirap jagung fruktosa HFCS. Sirap jagung fruktosa ni adalah sirap jagung jadi-jadikan sebagai pemanis sebabnya tahap gula dia cukup tinggi. Kedua, paste tomato palsu. Ketiga, bahan pengawet. Jadi, khasiat hok tomato dalam ni boleh dikatakan khasiat tomato tak ada. Sebabnya khasiat tomato ni hilang semasa dalam proses dikilir tu. Satu sudu sos tomato ni lebih banyak gula daripada biskut dan lebih garam daripada ketai goreng yang kita makan. Jadi sebenarnya kita selama ni telah ditipu oleh sos tomato yang sebenarnya bukan tomato. Kue ajar betul sos tomato ni. Tak apa. Kita lupakan kemarahan kita pada sos tomato. Sekarang kita nak cari jalan penyelesaian. Kalau kita tak beli sos tomato yang ada di luar sana, apa kata kalau kita buat sendiri? Jadi, jom kita terus buat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia memang rasa sos tomato asli, original. Dia pasti sihat.